Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sidang pendengar yang mengikuti radio At-Tarqiyah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa di udara di hari yang penuh hikmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Ramadan al-Mubarak. Hari ini alhamdulillah boleh dikatakan hari yang ke-11 daripada kita berpuasa. 11 hari dah lepas. Banyak kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita tunai suruhannya dengan baik dan selamat. Ramadan al-Mubarak, yang mana merupakan bulan yang boleh kita katakan sebagai bulan yang dijadikan peluang besar untuk kita sama-sama bermuhasabah diri sendiri atau berkatakan recheck diri sendiri, sama ada masa lepas 11 bulan lepas kita berjalan mari, kita musafir mari, kita belayar mari, sampai di Ramadan 1445 46 gapo gatik kesadaran kita dan kesedapan kita hidup sehari-hari. Maka kita mari hapus di sini. Mari bertaubat di sini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi atau kama qala. Siapa dia yang berpuasa semata-mata kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tak sia-sia. Ia akan ampun dosa kita ia telah lepas. Alhamdulillah, murahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup diibaratkan seperti kita dalam safir. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, katalah mana? Kata dia, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa'udda nafsak min ahli al-qubur. Wa kana Ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantaziru sabah wa idza asbahta fala tantaziru masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika
limautika. Maksudnya, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah kamu, duduklah kamu, jadikan kamu diri kamu di dalam dunia ni. Ka'annaka gharib. Seolah-olah kamu seorang dagang. Seolah-olah kamu orang musafir. Seolah-olah kamu orang tupai orang. Lagu mana orang? Tupai orang. Cuba kita tengok, kita perhatikan orang tupai orang. Atau orang hidup dalam masyarakat orang. Buat kepala suti misalnya dia kata. Nak buat gapo kena beringat. Nak kacik apa pun kena beringat. Nak buat gapo kena beringat. Nak tengok gapo kena beringat. Segala-galanya kena beringat. Takut apa? Takutnya kata ada orang. Takutnya marah ada orang. Ni. Rasulullah tasbihkan kita di dunia ni. Annaka gharib atau abiru sabil. Atau duduk dalam sapi. Lagu mana dalam sapi? Kita pernah bersapi ke dalam sapi? Dan ada nak bersapi, kena sedia. Gua tu sedia, gua ni nak makan dengan jalan. Selama mana kita nak bersapi. Ni lepas ni kita nak bersapi pula. Kita mari cek sini, di bulan Ramadan ni. Mari wam sini. Kita nak pergi jalan pula, nak bersapi pula, sebelah bulan pula. Sama tara nak sapa ke Ramadan akan datang tu. 47 tu. Wallahu a'lam sapa tak apa tu. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penyai Allah, Tuhan penyai kita, Tuhan kita penyai. Nak panah tu, nak buat ni tak boleh. Aku rasa nak baiki sikit weh. Hidung ku boleh pakai dah. Aku nak baiki tinggi sikit tak boleh. Hak yang bagi tu nak bagi tu. Kecuali hak camping. Aku saya mati lagi weh. Walau sahabat aja tak boleh. Kerana kita ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tarik klik bila? Hak tu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai hanya sementara waktu. Ni. Soalah kita dalam sapi kata saat ni kita kena jaga molek. Jaga molek, tiang molek. Kita dek Ramadan ni nak tuju Ramadan akan datang ni pula tu, kita main warm lah Ramadan ni. Kita hapus hak lepas dah. Dengan kita buat puasa, hapuskan dosa lepas dah. Dengan kita buat tarawih. Kita hapuskan dosa kita terlepas dah. Nak pergi yang depan pula. Kita warm dengan semaya, tarawih. 8 rakaat, rak tak rak. 20 atau 3 dengan witir. Rak tak rak. Tak 30 ni. Kadang yang muzahak kata 30 ni. Rak tak rak. Kita lawan situ. Kita rak situ. Mana kata kita gagah? Mana kita mampu? InsyaAllah Tuhan akan hantar kita pula kepada tahun akan datang. Kita baca Quran. Wong dengan baca Quran. Panah dengan baca Quran. Wirajin baca Quran. Kita pernah kau banyak. Tahun ni kita kata boleh sejuh. Sebulan. Tahun depan sejuh setengah. Tahun depan ni 2 juh sebulan kayak misalnya kita kata. Tu panggil paternah. Dah. Jadi mana duk dalam sapi tu, duk dalam beringat. Duk dalam prom, tiang prom tolak wela. Kerana apa? Kerana kita ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak panggil kelik bila kita tak tahu. Kita tak tahu.
Ni kita kena jaga. Cik semaya kita. Padahal kita semaya ni. Yang waktu cukup ke tak. Nak balas budi tu bui kita gapo dia macam-macam dah. Nak tak ada kira harga gapo dia. Mata kita lagu mana. Telinga kita lah mana. Gigi kita lah mana. Rambut kita lah mana. Kaki kita lah mana. Tangan kita lah mana sebagainya. Semua tu kita terima peri belaka. Daripada Allah SWT. Adik harga belaka. Yang Tuhan nak kitanya. Kita buat apa dia suruh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu Tuhan nak. Buat ibadat ke dia. Itu pemain dia. Pemain Tuhan jadikan kita, jadikan manusia. Itu dia nak. Kita nak pandai-pandai, tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Tapi kita Malaysia dia banyak peseng. Dah. Lebih, kadang-kadang lebih. Lebih hak nyegi. Tak khabar. Saya sehari. Maka, bulan Ramadan kita main muhasabah. Mari cek. Ada nyok ana, rugi nyok ana. Kita warm tambah. Kita teriam bekah. Nak jalan pula sebelah bulan ke datang ni. Semoga Allah SWT pera kita wisapa Ramadan akan datang. Ni. Kemudian. Yang kata lahana pula. Wa'uddah nafsak. Min ahli kubur. Sedia. Tiang prom. Tiang prom. Mu akan menjadi penghuni kubur. Menjadi ahli kubur. Akan hantar ke kubur. Akan hantar ke kubur. Besok situ. Bila besok situ? Tak tahu. Tak tahu ni kita bosan ni. Tak tahu ni kita kena hati-hati ni. Kerana sampai masa kita jadi ahli kubur. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal bila nak minta lewat, nak minta takhir, tak boleh. Sudah kepada Allah SWT. Yang kata saat ni lah, kita ni hak Allah SWT. Kita boleh hidup, kita boleh makan, kita boleh sihat. Banyak-banyak terima kasih kepada Allah SWT. Banyak-banyak terima syukur. Banyak-banyak mengucap Alhamdulillah. Banyak-banyak mengucap Subhanallah. Kerana kita boleh hidup dengan selamat dan bagi rezeki untuk kita, anak isteri kita dan orang-orang buah di atas kita kena bantu. Ini pemberi Allah SWT. Satu hari kita kena pergi. Ud nafsak min ahli kubur. Kata dia, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah. Apabila munduk di waktu pagi. Apabila munduk waktu petang. Idza amsayta. Apabila munduk waktu petang. Nak buat apa? Buat selalu. Yang tak angin-angin saja. Tak buat. Ni, tu hak aku, ni hak aku. Aku entah depan ni kalau orang panjang agak. Pasal kata setinggal masjid dah. Tak ni kau ni pasal ke gagah lagi. Nanti turun. Nanti gagah. Tak agak tu. Nanti tak agak nak tunggu masjid. Pas kita nak pergi bila? Saya nak klik panggil bila? Nak mati bila? Tak tahu. Tu pasal. Sebab tu, Ibn Umar kata, Iza amsayta fala tantazirus sabah. Munduk waktu pagi, jangan nanti petang. Satu lagi kata, wa iza asbahta fala tantazirul masa. Bila munduk waktu pagi, jangan nanti petang.
Ni. Oh ni tu biar kita sangat-sangat lawi. Dah. Kau dulu, tak apa. Ni. Lepas kau, lepas tak apa. Nak duduk tak leh katik. Jangan tak apa saja. Orang panggil jangan peramat. Ni. Jangan peramat ni. Kita dapat sedar, pakai khabar, pakai jaga. Kemudian kata dia, khuz min sihhatika li maradika. Ambil guna masa sihatmu. Kau sihat ni, ambil peluang ni lah. Yang hati sakit. Dekat sakit, Allah di mulut dekat apa tu butuh. Teka segar. Tak bunyilah tu mon. Ada tak agak ada Allah. Mata balik dulu. Allah, hiyak. Agak tak hira. Dah. Biar semaya, biar dekat tu ni. Tak hira. Masjid tak berhenti. Masjid tak berhenti, lalu saja. Tak berhenti. Masjid dengan jalan pun. Dah. Sampai sini tahu. Sampai sini tahu. Sebab tu kata tak nak kubah tu dia tak ke depan ke belakang. Mana susah tak duduk depan, duduk belakang. Susah tak ada apa dah. Sebab tu kita nak bisa susah depan. Aku tahu aku tu ni. Tuhan suruh kau aku tinggal. Dan lagi kau ni aku buat. Khahnya kita pakai kerja, kita pakai buat di Ramadan Mubarak ni. Satu lagi, wa min hayatika li mautika. Hidup ni kerjalah, buatlah demi untuk bekal mati kamu. Mudah kata gitu. Dah. Karena dunia darul aman, wal akhiratu darul qarar. Dunia ni tempat kita beramal, tempat kita buat, tempat kita usaha. Sampai akhirat dah. Bukan tempat buat dah sana. Dia panggil darul qarar. Tempat buat keputusan. Banyak mana, boleh nyok mana, rugi nyok mana. Nak tak apa, nak buat tak boleh. Walaupun kita menangis, tertiak terbit darah pun kita buat apa tak boleh dah. Ada. Allah sebut ada, tapi nak sebut tak ada sini kerana masa sikap. Susah lah mana pun, Tuhan tak taklik dah. Tuhan royak dah. Royak belakang dah. Buat gini, boleh gani. Buat gani, boleh gani. Buat ni, boleh buat ni. Semua tu di atas kita. Sebab itulah susah tu nak duduk depan yang depan belakang. Susah kemudian tak berguna. Tu dia. Susah belakang tak berguna. Inilah. Setengah daripada hikmat daripada Ramadan untuk kita buat persediaan di Ramadan ni. Untuk kita nak sampai lagi sebelah bulan akan datang ni. Di sini. Kita teriam di sini. Kita bekas sini. Fa inna khairaz zadi taqwa, Tuhan kata. Sebaik-baik bekalan untuk ke akhirat ialah at-taqwa. Apa dia takwa? Kita buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan tegah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Tuhan aku dah, saya raya dah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Apa tak usah lagi? Nak kata saya zalim. Dah dia raya dah. Kita lah zalim diri sendiri. Tu dia. Maka takat ni lah. Kita pakai usaha. Ramadan ni ada lagi banyak hari lagi. Semoga tak terlepas dengan begitu saja. Kita pakai beramal, pakai berbuat, dan pakai bertaubat, beristighfar kepada Allah SWT. Semoga kita berjaya dan berjaya lagi di tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Maka setakat ni yang baik daripada Allah SWT
Yang tak baik, yang tak molek tu, yang setuh peribadi seorang itu adalah daripada nafsu sendiri. Katakan ni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.